Yes, lepas performance Santos dengan Telemans pada perlawanan menentang Hull City hari itu, kali ini Carlos Baleba telah pun berjaya ditandatangani oleh Man United. Okey, ini adalah benda yang best gila yang aku nak share dengan korang. Akhirnya Carlos Baleba dah pun sah menjadi pemain Manchester United. Dan aku tak tahu apa yang korang rasa, tapi bagi aku excited gila dengan pembelian ni. Sebab apa? Man United baru saja menyelesaikan pembelian Carlos Baleba dengan nilai sekitar 70 juta pound, yang mana 65 juta pound sebagai upfront dan 5 juta pound sebagai add-ons untuk mendapatkan beliau. Dan Carlos Baleba telah pun menandatangani kontrak sehingga 2031 dengan option untuk tambah 1 tahun lagi. So 5 tahun plus 1. Dan dia merupakan seorang pemain yang masih muda, umur 22 tahun, dan mempunyai masa yang sangat panjang untuk menunjukkan kemampuan dia dekat Manchester United, dan dia adalah sebahagian daripada kita punya future nanti. So, kenapa aku excited sangat aku nak cerita dengan korang? Korang pun sendiri dah tengok Man United punya midfield pada perlawanan menentang Hull City hari tu memang teruk gila. Santos dengan Tielemans memang hancur. Jadi, aku pun dah buat video pasal dua orang ni, korang boleh check dekat atas ni. Dan bukan sebab diorang ni tak bagus, tapi aku rasa ketika lawan Hull City hari tu, Man United memang tak ada energy langsung, tak cukup physicality, tak ada player yang boleh drive bola, tak cukup aggression, kalah dalam duel. Dan sekarang ni kita dah dapat Baleba, dan ini adalah satu midfield yang aku rasa Man United memang perlukan sangat. Sebab kita tahu Baleba bukanlah hanya seorang pemain tengah, tapi dia kalau korang follow dengan cara permainan dia memang ada power, ada pace, ada physical, dia boleh carry bola daripada bawah, dia boleh drive bola ke hadapan, dia boleh cover kawasan yang sangat-sangat besar, memang sangat mobile gila. Dan dia ni kalau sekali dia nak hentam kau, dia hentam dia. So dia ni macam, boleh katakan macam bulldozer, tak? So dia bukan dapat bola akan pass ke belakang, dia dapat bola dia akan cari progressive pass, dia akan cari pemain-pemain dekat hadapan. So kita nak bila every time dia dapat bola tu, mungkin dia akan dapat mencari Bruno, dia boleh dapat cari Cunha ataupun Momo dekat bahagian hadapan. So ini adalah benda yang kita perlukan daripada seorang pemain midfield. Dan bila dia ada, aku rasa memang kita cukup excited ataupun look forward dengan apa yang akan terjadi selepas ini. Okey, korang pun tahu seperti aku cakap tadi, Carlos Baleba baru saja berumur 22 tahun, masih sangat-sangat muda, dan dia dah buat 31 penampilan dalam Premier League pada musim lepas. Dan dia juga telah membantu Brighton untuk mendapatkan European Football. Ini bukanlah satu pemain yang biasa-biasa yang kita dapat, tapi kita memang berjaya mendapatkan seorang pemain yang memang dah biasa dengan intensiti tinggi, yang memang ada pengalaman dalam Premier League. Dan yang paling penting, dia memang jauh lagi boleh berkembang sebab umur dia baru 22 tahun. So kalau dia betul-betul develop dekat Manchester United, avoid injury, kau bayangkan umur 25, 26, 27, aku rasa dia memang akan jadi seorang pemain yang memang boleh katakan sebagai monster dekat dalam liga nanti. So kalau kita tengok pada musim lepas, Man United pernah nak dapatkan dia, tapi Brighton mahukan 100 juta pound untuk melepaskan Baleba. Dan ini adalah benda yang aku paling suka. Man United memang lama dah nak dapatkan Baleba, tapi harga yang diletakkan oleh Brighton pada musim lepas adalah sangat-sangat tinggi dan tidak sesuai dengan kadar kemampuan untuk Man United berbelanja pada musim lepas. So sekarang 65 juta pound saja. Ini adalah satu nilai yang bagi aku serious markdown daripada harga yang diletakkan oleh Brighton pada musim lepas. So aku tak tahu apa yang diorang buat, tapi apa yang aku rasa, aku suka dengan pembelian ini. Alright, tapi sekarang ni korang kena tahu ada satu masalah yang berkenaan dengan Carlos Baleba untuk setakat ini. Dia sekarang tengah recover daripada kecederaan buku lali, dan dia dijangka akan kembali ke dalam skuad pada pertengahan bulan September nanti. So dalam 2 ataupun 3 perlawanan akan datang ni, mungkin dia tidak akan berada dekat dalam skuad. Jadi kita bagi dia masa, kita akan tunggu dia recover sepenuhnya, dan harap-harap selepas dia dapat kembali ke dalam skuad, dia dapat adapt dengan dia punya teammates yang baru dan adapt dengan sistem yang Michael Carrick cuba nak letakkan. So selepas itu barulah kita akan dapat melihat penampilan pertama Carlos Baleba dalam jersey warna merah. So kau bayangkan nanti sekarang kita punya line midfield, kita ada Baleba, kita ada Santos, ada Tielemans, ada Maino, dan kita ada Bruno Fernandes sebagai kita punya captain. So ini adalah satu option yang sangat-sangat besar untuk Michael Carrick. Ada 5 orang pemain yang boleh bermain dekat posisi midfield. Kita tak campur lagi dengan Mason Mount yang ada kat situ, Ugarte yang mungkin tak boleh katakan tak wujud untuk musim kali ini. Tapi whatever it is, option yang ada setakat ini memang bagi aku cukup baik. Sebab apa?
Carlos Baleba mempunyai physicality, boleh ada ability untuk ball carrying. Santos ada energy dan progression. Tielemans memang ada passing dan creativity seperti yang kita tahu. Mainu, composure, technicality dia memang sangat-sangat bagus. Bruno, kurang tak payah nak cerita lebih lah. Bruno lah kan. So kalau Michael Carrick berjaya menggunakan ke-5-5 ataupun ke-6-6 mereka ni dengan baik, aku rasa kita ada satu potential midfield yang akan dominate liga dalam masa-masa yang akan datang. Tapi aku tak nak letak tekanan yang terlalu tinggi terhadap Baleba. Sebab apa? Sebab seorang pemain tidak akan selesaikan masalah seluruh pasukan. Cuma apa yang dia boleh contribute adalah apa yang Man United tengah ada kurang untuk setakat ini, iaitu physicality, energy, ball carrying dan intensity. Okay, so benda ini mungkin dapat diselesaikan oleh kehadiran Baleba nanti. So kehadiran Baleba ini aku harap sangat dia dapat menyelesaikan masalah midfield untuk Manchester United. Aku nak share dengan korang apa yang telah dikongsi oleh Carlos Baleba selepas menandatangani kontrak bersama dengan Manchester United. Saya rasa sangat luar biasa dapat menyertai klub impian saya. Bermain di Old Trafford memang sangat istimewa, tapi peluang untuk beraksi di sana sebagai seorang pemain Manchester United adalah satu penghormatan yang besar. Okey. Saya tak sabar untuk bekerja dengan Michael Carrick. Pengalaman dan pengetahuan beliau tentang bola sepak menjadikan beliau jurulatih yang sempurna untuk membantu saya mencapai tahap yang tertinggi. Cita-cita semua orang di klub ini adalah sangat jelas. Masa depan sangat menarik dan saya berazam untuk bermainkan peranan yang dalam membawa kejayaan yang kita mampu untuk capai bersama. So itu adalah kata-kata yang diluahkan oleh Carlos Baleba, dan aku juga nak share dengan korang apa yang telah dikongsikan oleh Jason Wilcox setelah selesai menandatangani Carlos Baleba daripada Brighton. Carlos adalah seorang pemain tengah yang bertaraf elit yang masih mempunyai potensi besar untuk berkembang dengan lebih jauh. Dia membawa gabungan kualiti yang cukup unik dan akan benar-benar melengkapkan skuad kami. Kami berasa sangat gembira dapat terus memperkuatkan bahagian tengah dan dengan kehadiran seorang lagi pemain antarabangsa berpengalaman dan sudah terbukti mampu beraksi di peringkat tertinggi dalam Premier League. Keazaman Carlos untuk menyertai Manchester United dan serta keyakinannya bahawa kami akan mencapai cita-cita bersama menjadikan dia pembelian yang sangat tepat ketika kami terus membina sebuah pasukan yang dinamik dan menghiburkan, serta bersedia untuk bersaing dalam pelbagai pertandingan. Ini adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh Jason Wilcox. So aku berharap sangat semua yang mereka ceritakan, mereka harapkan akan menjadi kenyataan. Aku berharap kita akan kembali ke landasan yang kita perlukan. So secara rumusannya, welcome to Manchester United. Carlos Baleba, 65 juta upfront, 5 juta add-ons, kontrak sehingga 2031, umur baru 22 tahun, Premier League proven, ada physical, eksplosif, sangat-sangat banyak ruang untuk berkembang. Aku excited, tapi aku tak nak over excited sangat, tapi aku rasa aku look forward dengan apa yang dia boleh buat untuk skuad kita. Lagi-lagi bila selepas perlawanan menentang Hull, aku rasa memang selepas ini kita ada very exciting midfield line yang akan membawa kita ke hadapan. Baleba akan recover dulu, dia akan get fit, dan selepas itu pertengahan September dia akan kembali ke dalam skuad Manchester United. So welcome to Manchester United, Carlos Baleba. So itu saja untuk kali ini. Pastikan korang share video ini kepada kawan-kawan korang. Pastikan korang tekan butang like, share dan subscribe, dan itu saja. Aku akan jumpa korang dalam next video. Bye bye.